Sebagai seorang sahabat penyanyi, Siti Nurdiana hanya mengharapkan yang terbaik buat rakan artis Nubhan yang kini sedang berdepan kemelut rumah tangga. Bagi Siti Nurdiana atau mesra disapa Nana 41, dia juga tidak seharusnya masuk campur akan urusan Nubhan bersama isterinya. Sebenarnya saya tak mahu komen hal rumah tangga mereka, hanya mengharapkan yang terbaik buat mereka, saya tidak mahu komen lebih-lebih, katanya kepada M-Star. Nana ditemui ketika majlis pelancaran lagu baharunya berjudul Ahai yang berlangsung di Bukit Bintang, Kuala Lumpur pada malam Jumaat. Tambah penyanyi ini, Nubhan juga seharusnya diberi ruang ketika proses perceraian dengan Dr. Afifah Hidayah Ahmad Taufik masih dalam perbicaraan mahkamah. Saya tak boleh nak komen sebab masih dalam proses mahkamah. Dalam keadaan begini lebih baik berdiam, kedua-dua mereka sahabat saya, kita berikan mereka ruang, kita pun tak tahu apa yang mereka hadapi, ujarnya. Nubhan sebelum ini memfailkan pengesahan 2 lafaz cerai dan 1 lafaz rujuk terhadap isterinya di Mahkamah Rendah Syariah Sepang. Permohonan itu dibuat bagi mengesahkan lafaz cerai yang berlaku pada tahun 2017 dan 26 Ogos lalu, serta 1 lafaz rujuk selepas talak pertama. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.